Ustazah Rahmat. InsyaAllah para sahabat semua, saya serahkan majlis pada Ustazah. Tadi ada dah murojaah sikit Ustazah, tapi tak lepas Kemudian tak lepas lagi satu soalan sebenarnya. Nak tanya pada diorang, bayan kalimah yang mana yang betul-betul menyentuh jiwanya. Kan Ustazah, Ustazah sering ingatkan saya simpan dan soalan semua. tu Kak. Soalan tu simpan penutup. Okey, insyaAllah silakan Ustazah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وأهدنا إلى صراطك المستقيم. Amma ba'd, Alhamdulillah yang saya raikan host kita Timbalan Pengarah 1 Q-Circle Puan Linda, yang saya raikan Timbalan Pengarah 2 Puan Muhida, dan saya kasihi Setiausaha Q-Circle Puan Wan Mursyida, yang saya kasihi Timbalan Setiausaha 2 Puan Nur Ashikin, bendahari kita Puan Hilia. Saya tengah menghafal ni, tengah mengingat. Um, Kemudian barisan eksekutif tinggi kita, iaitu Puan Fiza, Puan Mizli, Puan Fiza satu lagi, kita ada dua Fiza Siapa lagi saya ni, terlupa. Saya tengok gambar ni tak nampak. Ya. Dan semua barisan penggerak yang saya raikan, mohon maaf kalau saya tak dapat ingat, tak mampu ingat, itulah kelemahan saya, Masya Allah malam ni. Alhamdulillah yang saya kasih lagi dirahmati Allah semua, ahli-ahli Q-Circle yang dirahmati Allah. Subhanallah, saya nampak Puan Fatonah malam ni, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah Puan Fatonah, semoga telah dipermudahkan segala urusan. Suami pun mungkin, Alhamdulillah dah tu, semakin baik. Puan Fatonah pun dah nampak kelas pada malam ni, Masya Allah. Puan Mala ada? Puan Mala pun ada ya? Baik, Puan Mala pun antara ahli kita yang diuji suaminya, kena serangan jantung dan selesai operation, Alhamdulillah. Saya mendapat pengkhabaran suaminya pun dah semakin baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua ahli kita yang telah mendoakan, memberikan sokongan, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan saya raikan semua sahabat-sahabat ahli Q-Circle daripada TikTok juga. Ya, dan juga parents daripada Tadika Pintar Soleh, Raska Azwa, dan juga Quranik Belum. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, semua sahabat-sahabat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek-nenek ada yang nenek pun masih ibu kan, jadi saya sebut ibu-ibu je lah. Jadi semua ibu-ibu dan juga ada yang bakal ibu, belum juga bergelar ibu, terus mencari ilmu untuk membekalkan diri untuk persiapan menjadi ibu. Alhamdulillah, kita masuk kepada tadabbur surah An-Nasr pada bab yang terakhir, InsyaAllah, iaitu kita masuk kepada tajuk bayan isu. Bayan isu iaitu kita nak mengambil ibrah, iaitu tazakur, bahawa apa sebenarnya kandungan tadabbur yang kita belajar daripada surah An-Nasr yang berkaitan tentang isu-isu kehidupan kita hari ini dan juga semasa, agar kita menjadikan surah An-Nasr ini sebagai pedoman kehidupan kita, agar ia menjadi benteng kepada kehidupan kita dengan keadaan isu-isu semasa, ujian-ujian semasa, ujian-ujian kehidupan kita, insyaAllah. Baik, bayan isu surah An-Nasr, saya mulakan. Bagaimana di dalam surah An-Nasr ini Allah menyebutkan tentang kemenangan adalah milik Allah. Sentiasa kita kena sebut dekat kita ni, kemenangan, kejayaan, kesempurnaan semua datang adalah milik Allah.
Ulama menyebutkan hal ini jelas berdasarkan kepada nisbah idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nasrullah. Nasrun, ya. Kemudian Allah. Allah itu adalah idhafah kepada perkataan Nasrun. Pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan Allah. Sebab itu dia tak sebut pertolongan je. Dia sebut pertolongan Allah. Nak nak sebutkan, nak bagi kita faham betul-betul dan nampak bahawa bila datangnya pertolongan tu dia tak sebut Nasrun je. Dia sebut Nasrullah. Jadi, bila Allah telah meletakkan idhafah bahawa selepas kemenangan itu adalah perkataan Allah, justru hendaklah kita sentiasa bergantung harap kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap kali berlaku peperangan seperti Perang Badar, seperti Perang Ahzab, seperti Perang Khandaq dan juga perang-perang yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dengan jelas menyatakan di dalam surah As-Saff ayat 13 untuk kita mentaukidkan ke bahawa keyakinan kita kemenangan itu adalah milik Allah. Allah sebutkan dalam surah As-Saff Nasrum minallah. Tetap Allah sebut Nasrum minallah. Tadi Nasrullah. Yang ini Allah tulis Nasrum minallah. Kemenangan adalah, pertolongan itu adalah daripada Allah. Wa fathun qarib. Ya, dan kemenangan yang hampir. Maknanya kita dah belajar daripada surah An-Nasr, bila datang pertolongan Allah artinya kemenangan itu sudah dekat. Bila datang pertolongan Allah itu, kemenangan itu sudah dekat. Jika dilihat banyak kali jumlah peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW yang tak cukup kelengkapan, yang tak cukup kita panggil tak cukup tentera, tak cukup jumlah tentera, kelengkapan tak cukup, persiapan mental para sahabat juga tak cukup. Ada yang masuk dalam perang dengan keadaan takut, ada yang masuk perang dalam keadaan risau, ya, dengan perang keadaan tak cukup, kita panggil jumlah tenteranya sangat sedikit. Sebaliknya dalam peperangan Hunain, tatkala tentera Islam merasa takjub dengan jumlah yang ramai. Sebab itu dalam di antara banyak-banyak perang, perang Hunain, antara perang yang jumlah peperangan, jumlah tentera sangat ramai. Dan mereka sangat rasa takjub dengan jumlah yang ramai itu. Kan kita kalau tengok orang viral ramai itu, kita rasa apa? Rasa teruja nak pergi sangatlah dengan tempat viral itu kan. Gitulah perasaan. Ya, perasaan hati manusia ni bila melihat beramai-ramai itu, dia datang satu perasaan takjub sampai kita dah lupa lah poket nipis, dah lupa dah. Sanggup ni berbaris panjang, dah lupa segala-galanya kerana takjub yang hadir dalam jiwa kita itu dasarnya bagaimana? Iaitu kita panggil, Allah cerita dalam surah An-Nasr ni, merasa takjub dengan jumlah yang ramai. Perang Hunain mereka hampir dikalahkan. InsyaAllah kita tengok bagaimana keadaan-keadaan perang yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada kuantiti. Contoh kan, tengok ni kelas kita malam ni tak ramai, tak ada semangat lah. Contoh. Tapi begitulah. Kita yang menyampaikan dakwah ni, contoh saya buat seminar-seminar, tak ramai, Ustazah 20 orang je. Berdakwah ini jiwa, kan jiwa itu kalau memang diletakkan kerana ramainya manusia, memang kita akan tak boleh kekal. Kita tak boleh istiqamah. Sebab tu di antara seminar-seminar saya kalau sebelum ni, ada yang ramai, ada yang tak ramai, ada yang bila datang tak ramai, Ustazah tak ramai. Tak apa, saya kata. Kita bukan buat program ini kerana kuantiti.
Ya, ingat banyak kisah-kisah perjuangan Nabi bukan kerana kuantiti itu yang mencapai kemenangan. Dan tengok lagi apa kata Sayyidina Ali dalam satu hadis riwayat yang sahih. Dia kata, sesuatu amal yang kita buat jangan terlalu lihat kepada kuantiti dia. Kita kena lihat kepada adakah amalan kita itu akan diterima Allah ataupun tidak. Ini yang diajarkan oleh Nabi dan juga para Allah. Kita nak buat apa-apa jangan lihat sama ada kuantiti peserta kita ramai ke apa ke, bukan. Tapi Sayyidina Ali menyebutkan bahawa lihatlah adakah amalan kita itu usaha betul-betul untuk mempersiapkan amalan kita ni nak diterima atau tak oleh Allah. Sehingga kan Sayyidina Ali menutup kata-katanya, dia kata, mana mungkin sesuatu amal yang walaupun sangat kecil apabila disertai dengan takwa, itu amalan yang sangat besar di sisi Allah. Itu kita kena pegang betul-betul. Dan sebab tu kadang-kadang saya sebut dengan para sahabat Q-Circle, pastikan bila mana kita nak masuk, nak duduk, nak meeting ke, nak buat apa-apa pun untuk Q-Circle ni, suara-suara tak dengar. Terima kasih siapa yang menegur saya. Tak perasan tu dia auto termute. Okey. Jadi saya selalu pesan pada diri saya dan juga semua pasukan saya maupun di syarikat saya, di tempat saya ataupun di Q-Circle, lagilah. Ya, kita kena selalu tanya pada diri kita bila kita nak duduk kat depan kamera ke, depan kelas ke, meeting, tanya dulu kenapa aku masuk, kenapa aku duduk. Supaya kita sentiasa sedar bahawasanya kita nak buat amal soleh. Bukan kerana selain daripada itu. InsyaAllah kita sedang melatih diri kita ya untuk macam apa? Zikirnya Allahu indi, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Kita sedang melatih diri kita, kita merasa Allah sedang tengok kita, kita melihat Allah. Dan Allah akan menjadi saksi apa yang sedang kita lakukan nanti. Baik. Kemudian, jika dilihat banyak kali jumlah tentera itu, mereka merasa takjub dengan jumlah yang ramai. Mereka hampir dikalahkan. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa bergantung kepada Allah. Benarlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah mengingatkan kita lagi. Kam min fi'atin. Berapa banyak kumpulan yang kecil yang telah berjaya menewaskan kumpulan besar. Dengan izin Allah. Ingatlah Allah bersama golongan yang sabar. Antara kunci lain yang kita belajar adalah, kuncinya adalah sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah takkan bersama-sama kita kalau kita lepaskan pegangan sabar kita dalam apa jua amal yang kita buat. Kita buat apa-apa tu mesti akan diuji. Jangan lepaskan pegangan sabar kita tu. Apa pun, insya-Allah Allah bersama kita. Inilah juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Kathir yang bahawa janji Allah pasti benar. Iaitu kemenangan hanya di sisi Allah. Bukan berasaskan kepada bilangan ramai dan kekuatan persenjataan. Baik. Bayan isu habis sampai dekat situ. Kemudian disambung tadi tentang tajuk kemenangan adalah milik Allah. Kemudian intipati daripada surah An-Nasrun, masih ingat tak yang kedua yang besar adalah Allah menuntut kita. Tadi adalah kemenangan adalah hanya milik Allah. Yang kedua, intipati besar surah An-Nasrun ialah tuntutan Allah agar mensyukuri setiap nikmatnya. Baik. Apa dia bayan isu yang kita nak ambil? Dalam surah An-Nasrun ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa antara nikmat yang paling besar dikurniakan oleh Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam ialah kejayaan dan kemenangan ke atas musuh mereka. Kita tak rasa ke
perlu sangat bersyukur dengan kemenangan ni? Kita tak rasa ke kitalah orang yang sangat perlu bersyukur dengan kemenangan ini? Kalau tak kerana jasa Nabi Muhammad SAW dan juga perjuangan para sahabat, kita takkan dapat semua dengan mudahnya lahir Islam. Belajar sahabat-sahabat kita ni. Sebab itu di antara para sahabat sebut kita ni, antara nikmat yang paling besar adalah lahir Nazirah binti Abdul Rahim. Kita lahir Islam. Ya, para sahabat mereka berjuang untuk bawa Islam, sebarkan Islam, mempertahankan Islam, menyebarkan Islam. Allah. Ya, bersama-sama dengan Rasulullah berhijrah ke Habsyah, ke kota Madinah, ke kota Mekah, mengharungi kebencian yang kemuncak dekat Quraisy. Kita takkan mampu menghayati kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad selagi mana kita tak terus belajar ilmu, ya, tadabbur kisah perjuangan sahabat-sahabat, kisah surah. Kita tak mampu. Tapi kitalah orang yang perlu lebih bersyukur dengan nikmat Islam ni. Senang sangat. Tengok hari ni nak belajar tadabbur dengan penuh teknologi. Tak cukup dengan suara beli mic pakai. Nak bagi dengar suara. Sedangkan zaman Rasulullah tak ada mic. Sehingga kan dikisahkan dalam hadis kitab Syama'il Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya suara tak perlu pakai mic. Yang suara dia itu bersifat mukjizat. Bila disampaikan, kita panggil kuliah peringatan kepada sahabat, didengari sampai ke belakang rumah. Macam jauh sana tu. Subhanallah. Tak perlu pakai speaker. Kita hari ni kan banyak betul program-program tadabbur dan sebagainya. Masya Allah. Masih ramai orang tidak percaya dengan Al-Quran. Baik, jadi kitalah orang yang perlu bersyukur. Dalam surah An-Nasr, Allah menyatakan bahawa antara nikmat yang paling besar dikurniakan oleh Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam ialah kejayaan dan kemenangan ke atas musuh mereka. Ya, kita sebut pasal musuh ni. Cuba tengok macam mana musuh buat kepada Rasulullah dekat Quraisy, dekat Mekah tu. Sebab Allah kata, kalau bukan kerana pertolongan aku, tak mungkin musuh ni boleh jinak. Dekat Quraisy tu, dekat Mekah tu sahabat-sahabat, yang dikuasai, orang yang menguasai Mekah pada ketika itu, golongan bangsawan Quraisy. Mana boleh tembus dekat Quraisy tu? Golongan-golongan bangsawan ternama dan mereka yang menguasai Kaabah. Mereka kaum Quraisy itulah yang menjaga Kaabah. Macam mana nak menguasai Mekah ketika itu? Sebab itu Allah kata, kejayaan yang paling besar adalah kejayaan dan kemenangan ke atas musuh. Yang ketika mana kemuncak kebencian kepada Nabi, Masya Allah. Hanya dengan pertolongan Allah semua tunduk. Allahu Akbar. Khususnya di dalam episod pembukaan kota Mekah. Kita tak boleh bayang macam mana pembukaan kota Mekah kan. Ya Allah, huru-harunya. Kita panggil perusuhan. Ya, macam itulah kita mudah nak faham ya. Perusuhan, pergolakan, permusuhan, pertumpahan darah dan sebagainya, ya Allah. Tapi Allah datangkan pertolongan dan menang. Semua musuh tunduk, terus mereka menyayangi Rasulullah dan juga para sahabat. Bagaimana kota Mekah pada ketika itu, di mana kota ini yang dahulunya berada dalam penguasaan orang Arab Jahiliyah, kini dibuka dan Baitullah Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam di serantau dunia turut dibebaskan daripada kawalan kafir Quraisy. Macam mana? Membebaskan kawalan kafir Quraisy itu hanya datang pertolongan Allah sahaja. Sebab itu kemenangan ini luar biasa. Luar biasa. Ya, dan kita boleh bayang tak?
Macam mana sabar dan perjuangan Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh luar biasa. Sebab ini di antara ilmu hikmah yang kita juga belajar. Kita kalau nak tahu besar mana pahala kita dalam satu ujian. Besar mana pahala yang Allah nak bagi dekat kita dalam satu-satu ujian dalam kehidupan kita. Tengoklah ujian tu. Kalau besar ujian tu, besarlah pahala dia. Kalau kecil ujian tu, kecillah pahala dia. Tuan-tuan, jadi tengok kemenangan besarnya Allah bagi kepada Nabi SAW kerana besarnya, ya, ujian yang Allah telah beri kepada dia sebelum-sebelum itu, besarnya lah juga darjat yang Allah angkat Nabi kita dan seluruh para sahabat yang layak dimuliakan oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, baik. Bukan itu saja, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini diserikan dan dibesarkan lagi dengan kemasukan orang ramai ke dalam agama Islam. Bukan itu je. Ya, bukan itu saja. Bahkan Allah datang lagi nikmat yang lagi besar. Seluruh orang Islam datang berduyun-duyun untuk masuk Islam. Ya, seperti mana yang telah disebut oleh ulama mufassir sebelum ini. Berduyun-duyun orang masuk Islam datang ke Mekah pada ketika itu ibarat ombak lautan yang datang tak putus-putus berwarna biru berombak-ombak ramai sungguh tu. Nak ceritakan betapa hebatnya kemenangan kemuncak kepada perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berombak-ombak jantung saya. Dalam masa yang sama, menguatkan dan memperkukuhkan kerajaan Islam. Lantaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersyukur atas segala kurniaannya dengan cara menunaikan solat. Di antara tanda syukur kita yang besar sebagai hamba Allah atas apa jua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kena perbanyakkan solat kita. Kena perbanyakkan solat kita. Ya, jangan dapat nikmat kita kena perbanyakkan solat. Solat tahajud kita, ya, bangun awal buat solat fajar, bangun awal buat solat tahajud, buat solat fajar, kemudian baca Al-Quran di waktu fajar. Waktu inilah disebutkan oleh Nabi SAW. Waktu inilah waktu disaksikan oleh para malaikat ketika mana kamu membaca Al-Quran, ketika mana kamu bersolat fajar, ketika mana kamu membaca solat subuh di waktu fajar ini. Masya Allah. Dan kata lagi para ulama, orang-orang yang bangun awal mendirikan, kita panggil salat di waktu fajar, tahajud dan sebagainya ini, akan ada satu seri di wajah mereka yang hanya orang beriman saja boleh nampak. Ya, insya-Allah kita berdoa Allah kurniakan kepada kita. Baik, seterusnya kata lagi para ulama, Allah mengajarkan kepada Rasulullah bersyukur atas semua nikmatnya dengan cara menunaikan solat. Sebab itu para Nabi banyak mendirikan solat sampai bengkak kaki dia. Betul? So, bila ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah kamu susah-susah solat? Sedangkan kamu telah dijanjikan diampunkan dosa pada masa depan dan masa akan datang. Nabi kata, ya, salahkah aku untuk aku bersyukur? Inilah di antara sebab dia. Kan? Dia bersyukur dengan nikmat Allah bagi pada dia. Banyak solat sampai bengkak kaki. Kita boleh bayang tak macam mana Nabi solat sampai bengkak kaki? Kita ada doktor kat sini, Dr. Remy. Secara clinically, secara psikologi manusia, kita memang tak boleh berdiri lama tau. Kalau kita berdiri lama, nanti kaki kita akan bengkak. Kita pernah dengar satu ceramah oleh seorang ustaz yang dia merupakan kita panggil doktor. Dulu dia doktor, lepas tu dia berhenti. Masa saya, kita panggil apa? Masa saya belajar dekat UKM dulu.
dekat surah An-Nur tu. Kita ingat nama ustaz ni. Eh. Jadi sebab saya pun kita panggil ya Allah, betul lah. Kita tengok orang kalau dah kerja dekat kilang ni tak kita panggil tak cukup duduk, tak cukup rehat, kaki memang akan bengkak. Itu bengkak bukan sebab solat. Tapi ni Rasulullah ni bengkak kaki sebab solat. Ya, tak cukup rehat. Kaki tu Masya Allah. Kan ada satu berita dekat TikTok seorang pemuda yang India kan. Dia tak tidur, tak apa. Sebab dia kata dia nak jumpa dengan Tuhan dia. Sampai akan bengkak kaki dia tu. Tapi nak cerita ni psikologi manusia. Bagaimana Rasulullah solat sampai bengkak kaki dia nak ni. Inilah ni perintah Allah. Kerana dia telah berpegang kepada perintah Allah ni. Bersyukur kerana perintah Allah kata bersyukur dengan nikmatnya dengan menunaikan solat. Taatnya Rasulullah. Dan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan bertahmid. Alhamdulillah. Ya, dan memohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullah. 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 Sekejap anak-anak saya tengok TV dia bunyi kuat pula. Baik. Jadi Allah mengajarkan Nabi dengan beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. 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 Tetapi seperti yang kita belajar sebelum ni, istighfar para Nabi bukan untuk memohon ampun. Ya, istighfar para Nabi bukan untuk memohon ampun, tetapi adalah menjadi satu kewajipan amalan mereka. Baik. Kemudian, sampai mana tadi saya dah terlepas. Okey, tuntutan agar mensyukuri nikmat ini telah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di kebanyakan tempat dan ayat di dalam Al-Quran dengan menghadirkan bentuk-bentuk ganjaran ke atas orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Allah telah memberikan kepada kita, kita dah jumpa dengan ayat surah Ibrahim ayat 7. Allah sebutkan kepada kita, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la inna azabi lasyadid. Allah sebut surah Ibrahim ayat 7 kepada kita. Ya, ingatlah. Wa idh ta'azzana rabbukum. Ingatlah juga saat ketika Tuhan kamu berpesan. Wa idh ta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhanmu berpesan. La in syakartum. Sekiranya kamu bersyukur, maka kami akan tambah. Ya, wala in kafartum. Dan sekiranya kamu tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pasti amatlah dahsyat. Dahsyat tuan-tuan Azab bagi orang yang tak bersyukur je. Belum cerita buat dosa kan. Azab dahsyat bagi orang tak bersyukur. Maknanya kita jadi seorang isteri kan. Kita nak latih diri kita menjadi isteri yang bersyukur tu. Sebab tak bersyukur tu saja azab berat sungguh. Belum cerita buka aib suami. Belum cerita kan macam-macam lah. Wa na'udzubillah. Jadi insya-Allah ayat ini jika kita teliti dan fahami dengan sebaiknya, kita akan melihat bahawa Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan ke atas hamba-Nya tatkala mereka menerima kurniaan ataupun rezeki dan juga menghindarkannya daripada azab yang pedih. Namun dengan cara menerbitkan rasa kesyukuran kepadanya walaupun sedikit. Dapat sebutlah alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun sedikit. Allah kata dekat kita lepas tu, dan rasa syukur itu boleh diterbitkan sama ada melalui ungkapan. Syukur tu boleh bertunjuk melalui alhamdulillah. Macam mana kehidupan rumah tangga? Okey. Tak perlu banyak. Allah kata tadi kan, syukur tu sikit je, tak apa pun dah cukup dah.
Itu perkataan-perkataan kita. Macam mana kehidupan anak? Entahlah. Apa-apa pun mesti bersyukur. Apa-apa pun mesti bersyukur. Ha, kan? Semuanya mesti bersyukur. Sebab Allah kata dah, la in syakartum la azidannakum. Apa-apa pun Alhamdulillah. Allah bagi ujian musibah pun Alhamdulillah. Lagi kan nikmat. Walaupun sikit, ya Allah hari ini dapat kan, beli teh ais, cucuk teh ais tu tumpah pecah tuan-tuan. Tinggal sikit melempar pegang tutup dapat sikit. Alhamdulillah. Anak saya buka pada balik petang, beli teh ais, dia tebuk pecah melempar. Allahu Akbar. Nak cerita kan? Lepas tu cakap dah terbalik kan tinggal sikit. Cakap apa anak? Alhamdulillah Umi. Alhamdulillah. Yang penting syukur. Kata kat dia kan, ajar anak-anak kita. Kita tak cerita pasal anak ni, ibu-ibu kita cerita pasal kita. Kalau syukur tu tak ada dekat mulut kita, memang anak takkan kenal erti bersyukur. Cuba ingat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Minta dekat Allah, ya Allah, kurniakanlah anakku zuriat yang soleh. Kurniakan kepada anakku. Kan Nabi Ibrahim berdoa. Ketika mana dia tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang kecil lagi dekat padang pasir tu. Dia berbekalkan dengan kurma sikit, dengan air sikit. Lepas tu, Siti Hajar tanya, kamu nak pergi mana? Kamu nak pergi mana? Kamu nak tinggalkan kami ke dekat sini? Hajar. Nabi Ibrahim tak jawab. Lepas tu, Hajar tanya lagi soalan terakhir. Ini perintah Allah ke wahai Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim jawab, ya, ya je. Ini dialog antara isteri dengan suami yang kena tinggal kat padang pasir, tak ada apa-apa. Rumah pun tak ada. Jangan kata rumah PPRT. Rumah kita ni dah mewah sangat dah ni. Kan? Masya Allah. Tak ada apa-apa. Duduk kat padang pasir tu, apa pun tak ada. Pokok tak ada, haiwan tak ada, orang tak ada, manusia tak ada, air tak ada, apa tak ada. Hanya padang pasir yang gersang. Kemudian Siti Hajar tanya, wahai Ibrahim, ini perintah Allah ke? Nabi Ibrahim pusing dengan keadaan yang sangat sedih. Dia pun jawab, ya, tu je. Terus Nabi Ibrahim jalan, tak toleh dah. Lepas Nabi Ibrahim jalan, dah tak nampak bayang, dah tak nampak bayang Siti Hajar, dah tak nampak dah bayang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun, baru Nabi Ibrahim pusing tengok. Tu betapa hati, ya Allah, tawakal kepada Allah, kasih kepada isteri, kasih kepada anak kita. Suami tinggal dalam peti ais pun ada, macam-macam ada. Kan, makanan berlambak kat dapur. Betul tak Puan Dian? Senyum dan ada macam-macam dekat dapur tu. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menadah tangan berdoa, ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada isteri dan anakku, ya Allah. Kau cenderungkanlah manusia yang baik datang untuk doa Nabi Ibrahim dan jadikanlah mereka orang yang bersyukur. Tu, mesti Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran, dia mesti minta jadikanlah zuriatku orang yang bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Jadi jangan lupa kita minta apa-apa je dekat Allah pada anak-anak dan kita, jadikanlah kami orang bersyukur, ya Allah. Takut kita ni. Kan? Melimpah rezeki kat dapur, kat rumah tu. Sekali tak makan habis buang. Tapi kita terlupa nak berdoa dengan Allah. Minta je rezeki. Terlupa nak berdoa dekat Allah supaya Allah jadikan kita ni orang yang bersyukur. Kita memang selalu terlupa. Minta je, minta kaya. Minta rezeki, minta kejayaan, minta kepandaian. Tapi kita selalu terlupa. Sebab Nabi tahu. Perintah bersyukur ini sangat besar. Baik. Ayat ini jika kita teliti dan fahami, okey, dah habis dah sampai situ. Yang terakhir. Namun dengan cara menerbitkan rasa kesyukuran kepadanya, walaupun sedikit, dan rasa syukur itu boleh diterbitkan sama ada melalui ungkapan maupun perbuatan amal soleh. Itu kan tadi. Syukur ni, dia memang takkan boleh kita tunjuk banyak kalau tidak bermula dengan sedikit. Allahu Akbar.
Pernah baca tak ni kisah Siti Hajar Nabi Ibrahim Nabi Ismail ni? Ya. Ambil masa pergi ulang lagi sekali baca cerita ni. Cerita ini perlu kita cerita dekat anak-anak kita. Macam mana ya Nabi Ismail juga membesar dengan Siti Hajar, kan, kerana kesabaran. Kemudian kata Siti Hajar tadi saya terlupa nak bagi tahu, dan bila Nabi Ibrahim kata ini, dia tanya, wahai Ibrahim, ini perintah Allah ke? Nabi Ibrahim kata apa? Ya. Bila dia ya, Siti Hajar jawab apa? Baik. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah takkan sia-siakan aku. Hebat Hebat sungguhlah akhir dia punya keyakinan pada Allah tu Subhanahu wa. Sampaikan Siti Nabi Ismail itu menangis, tak air tak ada, berlari bukan dekat tau, sofa dengan Marwah tu jari 7 kali angkat kain. Usaha tu bukan usaha yang sikit-sikit nak cerita kan. Akhirnya Allah bagi anugerah air Zam-Zam, air yang terbaik, bukan air hujan. Kalau kita mungkin air hujan, kalau kita mungkin kita dapat air hujan ataupun tak ada air. Disebabkan kekuatan akidah, keimanan, ketakwaan yang cukup hebat Siti Hajar ni, seorang isteri yang solehah, Allah Akbar, Allah bagi anugerah air Zam-Zam dan anak yang Nabi Ismail, ya Allah. Yang kita hari ini masih berperang lagi dalam rumah, masih berperang nak masuk kelas tadabbur, masih lagi nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk, Allah. Dan iman kita, nak masuk ke tak masuk, tak apalah, esoklah masuk. Macam tu. Nak masuk tak kelas belajar didik anak-anak yang dengan akhlak dan akidah? Tak payahlah, simple je. Ya, baik. Sampai di situ saja untuk tentang tuntutan agar mensyukuri. Baik. Intipati surah An-Nasr yang ketiga yang paling besar, iaitu kewajipan bertasbih dan beristighfar di saat kemenangan. Masya Allah. Ya, kewajipan bertasbih dan beristighfar di saat kemenangan. Saya cerita pasal kemenangan ni, sekarang ni musim pilihan raya kan. Kalau ada calon-calon yang dengar saya punya tadabbur ni, silakan dengar. Agar semua calon-calon pilihan raya ini mereka berpaksikan kepada betul-betul perjuangan untuk mendapatkan kemenangan dan pahala di sisi Allah. Bukan hanya kempen pilihan raya je. Saya sebut sebab memang benda ni sangat penting dan berat. Ini perjuangan Nabi. Kalau kita semata-mata atas semangat pilihan raya je, kita rugi. Sangat-sangat rugi. Baik, kita tengok kewajipan bertasbih dan beristighfar di saat kemenangan. Terdapat satu tujuan yang halus daripada perintah beristighfar di saat mencapai kemenangan, iaitu adalah bagi menyedarkan hati yang sedang dilambung rasa bangga dengan kemenangan itu, agar menginsafi kelemahan dirinya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, berada di dalam kemenangan dan perjuangan ini bukan mudah. Ya? Terutamanya bila dapat kemenangan. Memang kita boleh lupa dekat Allah. Kita boleh lupa. Huri ya Allah. Kan bersorak, makan. Yang paling tak seronoknya berpesta, berjoget, bernyanyi. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Sebab itu, saya di antara orang yang paling banyak berdoa untuk suami saya. Kan? Ini bukan senang jalan-jalan ni. Jadi insya Allah. Sebab dalam perjuangan ni memang susah. Ya. Sangat berat. Baik. Jadi lepas kemenangan tu dia macam datang satu kebanggaan, keseronokan. Dia datang satu keseronokan bahawasanya datang di lambung rasa bangga dengan kemenangan itu agar menginsafi kelemahan diri. Dan kalau Allah mengingatkan kita bahawa bila ada kemenangan, pasti
kamu kena menginsafi diri. Kena menginsafi diri. Bahawa sebenarnya kamu lemah. Kamu memang tak akan mampu nak buat apa-apa pun. Semua atas pertolongan aku. Oleh itu, diperintahkan untuk memohon istighfar kepada Allah. Kerana istighfar boleh menghalangkan perasaan angkuh dalam diri. Ini kita sampaikan pesan-pesan kepada kawan-kawan kita ya, yang terpilih oleh Allah di dalam perjuangan untuk apa jua parti. Dia tak ada masalah pasal parti ni. Ya, apapun parti, sekalipun kita benar dengan ikhlas niat kita, itu sahaja yang kita mahu. Niat ni Allah je tahu. Tapi insya-Allah kita ikut betul jalan yang kita nak, niat kita. Yang mana selagi yang tidak kita panggil zahirnya dengan kita panggil maksiat dan dosa, kita boleh membezakan insya-Allah. Tapi apa yang penting adalah kita tahu tujuan perjuangan yang sebenar yang dibawakan oleh Nabi SAW. Di samping itu, perasaan lemah dan merasa tidak cukup bersyukur kepada Allah. Ini pesan Allah kepada kita. Juga amalan bertawajuh kepada Allah kerana memohon kemaafan dan keampunan boleh menjamin tidak berlakunya perbuatan-perbuatan yang zalim terhadap musuh-musuh yang kami. Ya, ni kan, kalau orang sedar membawa dakwah, kita lah bawa dakwah, kita sedar bawa dengan perintah-perintah Allah ni, kita takkan menghina orang. Ni duk cerita pasal kuliah, tiba-tiba menyelit, menghina orang, tak mau. Ya, baik. Dan kita tahu bahawa kita ni pun sangat lemah, sangat banyak dosa. Dan kita takkan berlaku perbuatan-perbuatan yang zalim terhadap musuh. Bagaimana para sahabat mereka melayan semua tawanan-tawanan sangat hebat dan mulianya. Macam lah berlaku dekat Palestin kan. Dah jam 1. Okay. Jadi kita tengok Palestin kan. Hari tu kita panggil apa? Kapal-kapal yang nak pergi ke Palestin tu panggil apa? Sumut. Sumut. Okay. Ya, ya. Ya, Alhamdulillah. Sumut kan, tengok macam mana mereka menerima ujian-ujian untuk sampai ke Palestin tu. Bukanlah mudah. Kalau tengok sahabat Sumut Flotilla, terima kasih sahabat Puan Sariza. Tadi pun saya baru tengok berita Palestin baru kena bom. Itulah sahabat-sahabat kita ni. Mereka ini dipilih oleh Allah. Masya Allah. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seterusnya kalau kita melakukan dakwah dan semua kebaikan itu dengan kesedaran ilmu berpandukan Al-Quran dan juga akhlak Nabi, insya-Allah kita takkan melakukan perbuatan zalim terhadap musuh maupun siapa-siapa saja dengan kita, insya-Allah. Kita mohon pada Allah. Orang yang menang hendaklah menyedari bahawa Allah mengamatinya. Bahawa Allah lah yang memberikan kekuatan kepadanya mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan dia lemah dan dia tak berupaya. Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya kerana suatu tujuan yang dikehendakinya, iaitu Allah nak memenangkan agamanya. Allah bukan nak tunjukkan kau yang hebat. Allah bukan nak tunjukkan kita yang hebat. Tapi Allah nak menangkan agamanya. Dan sebab tu Allah katakan di awal ayat tadi, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, Allah boleh menangkan agamanya juga. Tetapi Allah memilih mereka untuk menjadi asbab. Sama Allah memilih kita. InsyaAllah, ya Allah kami bersyukur, ya Allah. Ya? Pilihlah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Ya? Baik. Dan seterusnya, dia kata kamu tak berupaya, kamu lemah. Allah tak mengalahkan musuhnya. Allah telah mengalahkan musuhnya kerana suatu tujuan yang dikehendakinya. Oleh itu, kemenangan yang dicapai itu adalah kemenangan daripada kurnia.
Penaklukkan itu adalah penaklukannya, penaklukan Allah. Dan agama adalah agama Allah. Dan segala sesuatu terpulang kepada Allah. Allah nak bagi menang bila terpulang pada dia. Allah nak pilih siapa pun terpulang kepada dia. Bila kata Allah pilih kita, Alhamdulillah kita bersyukur. Dan Allah kata nak bagi kemenangan bila kita tahu. Kita tak tahu dan kita tahu Allah akan bagi kemenangan. Itulah kemuncak yang gemilang dan mulia yang diseru oleh Al-Quran supaya manusia bercita-cita mendakinya, mengikut irama seruannya yang luhur. Ha. Itulah kemuncak yang membuat manusia dewasa kerana mereka akan menundukkan keangkuhan mereka dan membuang jiwa mereka terbang bebas kerana mereka tunduk kepada Allah. Tengok para sahabat Nabi. Ya, panglima perang dipecat. Ada tak gaduh? Tak gaduh. Betapa mereka sangatlah tidak sombong. Ya, mereka tahu semuanya kerana pilihan Allah. Baik. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang terakhir saya habiskan ya. Ada satu berkaitan tentang hukum. Hukum beriman secara ikut-ikutan. Jadi para ulama membuat satu perbahasan daripada surah An-Nasr bahawasanya okey, waktu Nabi berdakwah tu tak ramai masuk. Tiba-tiba bila tebut, bila bila ramai orang masuk, masa itulah ramai orang masuk. Adakah iman mereka pada ketika itu diterima ataupun tidak diterima oleh Allah? Jadi para sahabat menyebutkan, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa afwaja itu adalah kita panggil orang masuk Islam secara beramai-ramai. Jadi rentetan itu apa hukum dia? Jadi jumhur fuqaha mengatakan bahawa jadi Allah menghukumkan kesahihan iman tu, iman mereka sahih. Kalau tak kalau tak adalah Allah nak sebut dalam surah An-Nasr ni, kata fuqaha. Jadi itu di antara hukum yang kita belajar daripada surah ni. Lalu di penutup surah ini juga disebutkan bahawa bahaya juga mengikut uh, buat sesuatu dengan ikut-ikutan. Jadi ulama mengatakan bahawa ada sedikit bahaya bila kita buat sesuatu dengan ikut-ikutan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, saya gila. Alhamdulillah, tadi kita dah dapatkan sedikit daripada perkongsian Ustazah. InsyaAllah Ustazah dah kembali. Silakan Ustazah. Minta maaf ya, sahabat-sahabat. Okey. Jadi di penutupnya, kenapa para fuqaha bimbang dengan budaya ikut-ikutan? Ialah macam itulah ya para sahabat. Nampak orang ramai je baru orang akan ikut. Itu fenomena biasa. Itu fenomena biasa. Sebab itu, ingat tak lagi kelas tadabbur kita? Surah apa yang kita belajar tentang hati. Hati yang mudah terpengaruh dengan fitnah. Hati yang mudah terikut-ikut. Ya, okey. Jadi insya-Allah sebab itu Islam sangat bimbang dengan budaya ikut-ikutan ni. Kenapa? Kerana budaya buat amalan ikut-ikutan. Contoh kan. Ada kan satu zaman, ada satu fasa tu. Ada satu fasa kan orang buat kelas bisnes, buat tentang solat duha. Tapi kalau orang yang dia ada akidah, dia tak terpengaruh. Saya tengok je zaman tu. Kan? Saya tengok je zaman tu.
Masa tu orang punyalah buat bisnes, buat sunat-sunat duha, lepas tu up posting duha, duha, duha. Saya kata, ya Allah tak apalah, mereka ni baru belajar. Eh? Baru belajar. Ikut-ikutan itu sangat bahaya. Tu tengok lagi fenomena lain contoh. Fenomena contoh, minta maaf ini berkaitan je. Fenomena pakai purdah. Datang pula satu fenomena pakai purdah tu dia pakai purdah. Kan anak-anak muda pakai purdah pula dah. Lepas tu menyanyi pakai purdah, menari pakai purdah. Sebab itu fenomena taklidiyah ini, sebut taklidiyah dalam bahasa Arab. Taklidiyah ini bahaya. Jadi kalau contoh, apa lagi fenomena taklidiyah? Cuba komen. Fenomena selawat. Cuba tengok hari tu. Fenomena berselawat sampai bergendang-gendang, berjoget-joget. Tak jauh tuan-tuan dekat tempat saya ni Parit Raja. Berjoget-joget lelaki dan perempuan sampai dah lupa. Ya Allah, berselawat ni. Dia bawa benda-benda yang bukan-bukan. Okey, lagi fenomena apa? Cuba-cuba kongsi. Fenomena yang nampak Islamik. Tetapi dia jadi taklidiyah. Cuba share. Hmm, apa lagi ya? Tak ada nak share? Takut saya terlupa. Itulah contoh-contohnya kan. Jadi bahayanya untuk kita taklidiyah ni. Supaya kita melakukan sesuatu perkara itu biar dengan ilmu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW juga berbimbang dengan taklidiyah itu. Sebab um, kerana selepas wafatnya Rasulullah SAW, Islam, dakwah Islam itu mula berlakunya murtad pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tragedi murtad secara besar-besaran ni berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah merupakan fenomena yang sangat merisaukan, fitnah yang cukup besar dan musibah yang sangat besar kepada umat Islam. Murtad secara besar-besaran, beramai-ramai. Macam mana mereka masuk Islam secara beramai-ramai, mereka murtad beramai-ramai ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Allahu Akbar. Dan apabila begitu banyak kabilah-kabilah Arab murtad kecuali mereka yang tinggal di Mekah, di Madinah dan Taif dan perkampungan Jaushi di Bahrain. Ini je tempat-tempat yang terselamat akidah daripada murtad pada ketika itu. Di mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah sebutkan tu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Nabi bersabda, la yukhrijanna minhu afwaja kama dakhaluhu fihi afwaja. Nampak tak Nabi dah kata? Sesungguhnya pasti mereka akan keluar daripada agama Allah secara juga berkelompok. Inilah golongan-golongan yang masuk beramai-ramai tadi tu. Dia masuk dengan geng-geng, dia ikut geng dia. Tu geng dia keluar, dia pun keluar. Sebab itu kita kena berhati-hati memilih kawan. Ya, berhati-hati. Dalam Musnad Ahmad nombor hadis 14,696 diriwayatkan bahawa seseorang melihat Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita tentang perpecahan dan peristiwa yang menimpa masyarakat Islam, lalu beliau menangis. Apabila ditanya mengapakah beliau menangis, beliau berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda seperti hadis di atas. Sebab dia risau. Maka berlakulah keadaan sedemikian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada bayan yang terakhir, tadabbur kita yang akhir kali kita nak ambil. Ada 3 perkara penting yang kita nak tadabbur, yang penting sangat daripada surah An-Nasr sebagai penutup. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu memerintahkan untuk bertasbih. Lantas baru bertahmid. Subhanallah.
Subhanallah. Yang tu dulu kena buat. Baru bertahmid Alhamdulillah. Ya. Dan baru beristighfar. Jadi kita kena faham martabat. Martabat zikir. Mula-mula bertasbih. Kita faham ni martabat zikir Subhanallah. Alhamdulillah. Baru astaghfirullah. Perintah untuk berurusan dengan Sang Pencipta. Ini adab kita nak berurusan dengan Allah. Iaitu tasbih dan tahmid lebih didahulukan daripada berurusan dengan diri sendiri. Ya, maknanya kita kena perbanyakkan tasbih dan tahmid dulu dengan Allah. Barulah kita duk buat urusan diri kita ni. Perintah tasbih didahulukan agar tidak terlintas dalam benak bahawa terlambatnya kemenangan hingga bertahun-tahun kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengabaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada perbuatan mengabaikan kebenaran. Allah menyuruh beristighfar agar Nabi SAW tidak berfikir untuk balas dendam kepada orang yang pernah menyakiti Rasulullah. Itu cara Kan ada orang pernah tanya saya soalan, macam mana Ustazah nak memaafkan orang? Ingat tak? Jadi banyakkan istighfar. Banyakkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah di atas kelemahan hati kita, kelemahan diri kita, tak boleh memaafkan, tak boleh melupakan lagi, kena banyak beristighfar. Agar kita tidak terfikir nak marah. Kalau rasa tak boleh memaafkan, maksudnya kurang, tak cukup istighfar, tak cukup. Lagi kena banyak istighfar. Ya, lagi kena perbanyakkan. Baik. Yang kedua, antara tujuan disuruh supaya beristighfar di saat mencapai kemenangan adalah untuk menggerak dan menyedarkan hati yang sedang dilambung rasa megah dan bangga dengan kemenangan itu agar menginsafi ketaksiran dan kelemahan dirinya. Oleh itu, adalah lebih baik merendahkan rasa kebanggaannya dan memohon istighfar kepada Allah. Kerana istighfar boleh menghalangkan perasaan angkuh dan sombong. Jadi kalau kita dah buat apa-apa berjaya, banyakkanlah beristighfar agar kita tidak rasa sombong dan kita tidak rasa angkuh. Itu je lah yang kita boleh buat. Yang bukan kita boleh buat, yang kita perlu buat. Lepas dapat sesuatu, lepas mendapat apa kehendak yang kita nak, memang tu je yang kita perlu buat. Istighfar. Supaya kita tak lupa. Yang Allah bagi tu bukan atas kita usaha. Bukan atas yang kita pandai. Bukan. Tapi atas kerana pertolongan daripada Allah. Supaya dia tak datang perasaan angkuh dan sombong tu. Yang ketiga, orang yang menang hendaklah menyedari bahawa Allah mengamatinya. Bahawa Allah lah yang memberi kekuatan kepadanya, mengalahkan musuh-musuhnya, sedangkan dia lemah dan tidak berupaya. Allah telah mengalahkan musuh-musuhnya kerana suatu tujuan yang dikehendakinya. Oleh itu, kemenangan yang dicapai itu adalah kemenangan daripada kurniaan Allah. Penaklukan itu adalah penaklukannya. Dan agama itu adalah agamanya dan segala sesuatu terpulang kepada Allah. Alhamdulillah. Kita sudah habis kepada surah An-Nasrun. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Syukur kepada Allah, sahabat-sahabat. Allah telah memudahkan kita untuk menghabiskan sampai surah An-Nasrun. Okey. Ya Allah, kita dah habis sampai surah An-Nasrun, insyaAllah. Nak sabar habis sampai semua tadabbur ni pun bukan satu perasaan yang baik, yang senang kan? Jadi Alhamdulillah, Allah telah memudahkan kita, Allah telah berrahmat kepada kita. Jadi insyaAllah, syukur kepada Allah. Jangan lupa sahabat-sahabat buka ada masa, buka tadabbur kita yang kita telah belajar, agar dia tidak berlalu pergi begitu sahaja, insyaAllah. Ya. Baik, Alhamdulillah, Astaghfirullahalazim. Saya buka kepada persoalan. Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun nak share, silakan. Ada yang nak share daripada tadabbur yang kita belajar ni pun, saya sangat mengeluh-ngeluhkan. Silakan. Ustazah, Alhamdulillah.
Ada dua soalan yang dikemukakan dekat ruang komen Ustazah. Yang pertama, saya kira pada awal perkongsian Ustazah tadi ada menyebutkan tentang waktu fajar, di mana para malaikat menyaksikan amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan. Jadi Mhm. Puan Norzulwati ada menanyakan, pada pukul berapakah itu Ustazah? Okey, pada pukul berapa kau? Waktu fajar ini disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah bermula sebelum bermulanya waktu subuh. Itu waktu fajar ya. Okey. Solat fajar ni sebenarnya solat qabliyah subuh. Ada dua nama digunakan. Tapi waktu fajar ini saya nak cerita dulu. Waktu fajar ni adalah waktu sebelum masuknya subuh. Di antara kita panggil sejam sebelum masuk subuh tu. Masya Allah. Kemudian bangun, buat solat tahajud, lepas tu baca Al-Quran, kemudian buat azan subuh, lepas tu buat solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni, ada ulama sebut solat sunat fajar, ada ulama sebut sunat qabliyah subuh. Jadi jangan tertukar ya, dia sama. Dia sama. Inilah waktu yang sangat afdal disaksikan oleh para ulama. Masya Allah. Dan bila sebut tentang waktu fajar ni, kenapa juga kita panggil apa uh, ayam berkokok. Masya Allah. Ya, subhanallah. Dan hebatnya amalan sunat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Dan solat subuh yang awal fajar itulah disaksikan oleh para malaikat. Baca Quran waktu itu pun Masya Allah disaksikan oleh para malaikat. Ya, dari soalan lain. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Soalan yang kedua ni, tadi ada Ustazah bicarakan tentang memaafkan kan. Jadi Puan Hidayah MK ni menanyakan, Ustazah, memaafkan tapi tak mampu melupakan tu masih dikira berdendam ke? Hmm, baik. Satu, kalau kita dah memaafkan, tak mampu melupakan itu bukan maksudnya berdendam. Kita kita tanya pada hati kita, kita tak mampu melupakan tu kita masih rasa tak geram ke tu. Tapi hati yang memaafkan, insya-Allah kalau dia masih ingat tu bukan dia berdendam. Tapi hati ni kan memang sifat hati tu susah. Dia kan bersifat um, berbolak-balik. Hati ni memang sifat dia kalau dia dapat sesuatu cerita memang kita susah nak lupa kan? Tak mungkin, betul tak? Kita tak mungkin boleh melupakan itu susah. Tapi bila kita memaafkan, kita dah berbeza dengan hati yang memaafkan. Kita boleh lupa tak kenangan kita kecil-kecil dulu orang pernah buat apa-apa kat kita. Tapi kita dah memaafkan, tapi kita tak lupa. Kecuali kita hilang ingatan. Itu beza dia. InsyaAllah kita tak akan lupa. Biasanya kita ingat tapi kita tenang, kita berdamai, kita memaafkan. Kita tak ada perasaan-perasaan yang tidak baik pada dia. Itu beza. Kita tak boleh melupakan manusia ni. Melainkan kita hilang ingatan. Ya? Okay, baik insyaAllah. Orang yang memaafkan tidaklah bermaksud dia tidak boleh melupakan. Ya, okey baik. Saya rasa, ada lagi soalan daripada ruangan komen. Namun saya Saya ada tengok soalan. kat Cuba kat TikTok Ustazah. saya tengok kat TikTok tak ada. Oh, Alhamdulillah. Saya ada satu soalan, saya rasa untuk penjelasan lah, Cik Ustazah dan menyebutkan sebentar tadi tentang bagaimana kita nak melihat pahala kita uh, atas besar ataupun kecil ujian tu. Jadi apakah yang dimaksudkan Ustazah tentang pahala apa? Maksudnya adakah pahala amal soleh ke? Pahala untuk ni lah, untuk kejelasan statement Ustazah tadi tu. Besar ujian, besar pahalanya. Ya, Ustazah. Okey baik. Dia ada ulama menyebutkan ni kalau kita nak tahu pahala kita tu besar ke ataupun kecil ke, tengok pada ujian. Kalau ujian itu besar, besarlah pahalanya. Maksudnya banyaklah pahala dia besar.
besar pahala dia. Banyak pahala dia. Jadi nak bagi tahu banyak mana tu wallahu alam. Cumanya nak bagi tahu kalau ujian kita besar tu bermaksud Allah nak bagi kita pahala yang besar. Kalau ujian kita kecil itu bermaksudnya Allah sedang memberikan kepada kita pahala yang kecil. Bagi melihat kepada perjuangan Nabi kan besar, ujian dia besar, darjat Allah bagi kat dia. Maksud pahala tu boleh jadi darjat kita, ya, boleh jadi kedudukan yang Allah nak bagi, boleh jadi kemuliaan yang Allah nak berikan kepada kita, masya-Allah. Dan semua pahala-pahala inilah yang akan menjadi asbab apalah nasib kita di akhirat nanti tu. Ya, insya-Allah. Pahala-pahala Allah ini seperti yang disebut, saya pernah sebut dalam kuliah saya pada bulan Ramadan. Darjat iman ni ada tiga. Ada ulama, orang soleh ni dia nak buat amal ibadah dia kerana dia nak dapat ganjaran pahala. Mujahid, perlahankan sikit Mujahid. Ada orang buat amal ibadah dia nak dapat ganjaran pahala. Ada yang kedua, ya, dia nak dapat ganjaran dekat syurga. Tapi ada golongan yang paling tinggi darjat dia. Dia nak buat amal ibadah, dia bukan nak pahala. Dia tak nak dah pahala. Dia tak nampak pahala itu dah besar untuk dia. Dan dia pun dah tak nak dah pahala ganjaran dekat syurga tu. Tetapi mereka nak lihat Allah. Kita nampak mana sekarang? Kan? Itu darjat-darjat ilmu. Itu macam bagus soalan Kak Linda. Pahala-pahala yang kita boleh dapat itu berbentuk begitu. Tapi insya-Allah kita dah boleh tengok dah hati kita sekarang macam mana. Mungkin satu masa dulu kita buat solat duha, kita nak, ya Allah bagilah aku rezeki. Aku berniaga ni, ya Allah tolonglah ya Allah. Tapi dah lama kita dah beribadah, dah belajar ilmu. Kita dah tak nak dah. Kita dah tak nampak dah nak ganjaran tu. Kita nak pahala Allah. Lama kita belajar tu. Kan? Kita ya Allah. InsyaAllah teruskan. Moga-moga Allah membimbing kita. Ya, moga-moga terjawab soalan tu. Terima kasih Kak Linda. Alhamdulillah. Saya kira kita pun dah overshoot masa kan Ustazah kan, tapi itulah rezeki yang Allah kurniakan pada malam ini, insyaAllah. Dah 10.16, Masya Allah. Dan tahniah pada semua sahabat-sahabat yang menunggu hingga ke saat akhir. Dan Alhamdulillah, subhanallah, Alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Sama-sama kita pun terus mengamalkan apa perintah yang disebutkan Ustazah kongsikan baru tadi adalah bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Itu antara urusan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi sesi kita pada hari esok pada waktu yang sama 9 hingga 10 malam. Dan perhatikan kita telah bertukar siaran, betul bersiaran bermula hari Minggu ini, hari Khamis dan hari Jumaat. Dan uh, minggu depan akan dilahirkan, ya Ustazah, dilahirkan satu program khas, Orang uh, baru, Masya Allah. ah, Alhamdulillah. Masya Allah, yang dinamakan Q Outlet, uh, apa? Q Outlet melahirkan Khalifah Rabbani. Membangun. Itulah saya pun dah terlupa pula. Subhanallah. Ah, jadi Membina Khalifah bisa Rabbani. membina Khalifah Rabbani. InsyaAllah di situ juga akan bersiaran pada waktu petang pukul 4 hingga 5 petang di TikTok Ustazah. Kan Ustazah? Di Zoom juga. Di Zoom tak? Zoom, Kita buat dan versi di Zoom. juga di TikTok akan bersiaran di dua platform seperti mana kita mendapatkan pada kelas uh, Tadabur. Jadi ada 3 program yang Q Circle sedang jalankan, kelas Tadabur, kelas Tajwid dan juga kelas Tarbiyah daripada Tarbiyah Aulad dan kitab Tarbiyah Aulad. InsyaAllah. Dan sama-sama kita meraihkan dan juga hari Ahad. Hari Ahad adalah kelas tilawah untuk sama-sama memperdengarkan bacaan Al-Quran
dan mendapat juga bimbingan untuk dibetulkan bacaan, masya-Allah. Okey, dan itu saja kita, saya kira pada malam ini kita Nabi Musa. kebersamaan kita pada waktu ini. Solat awak dan Dan insya-Allah sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah ke atas Ustazah Nazirah dan serta keluarganya, dan kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Ustazah Nazirah, suaminya, anaknya yang telah memberi ruang peluang dan waktunya diinfakkan bersama-sama kita. Insya-Allah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah hidup majlis kita dengan tasbih kafarah sunnah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa hari esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.